kita ke dalam rancangan Anchan Channel. Oh, sangat meriah ya hari ini. Okay, untuk video seterusnya ini kita nak pergi cari makanan India. India apa mah? Makanan orang kau kenapa ni? Iaitu Panapuri. Adakah Panapuri itu makanan India ke makanan India? So, sekarang ni kita pergi cari dulu kat mana terletaknya Panapuri itu. Dan kita dah dapat lokasi tadi kat mana. Jom kita cari. Kita pergi tadi ngam-ngam tinggal 2 saja. Lepas tu ada akak yang kereta tadi tu. Dia nak 2 kotnya. Dia tanya ada berapa? Ada 2. Lepas tu dia jadikan rezeki dapatlah 1. Yeay. So kita boleh buat review Panapuri. Sekejap lagi kita pergi dekat mana? Pantai. Kita review dekat pantai. Okay, jom let's go. Okay, kita sudah sampai di pantai. Yeay. Ini dia Panapuri kita. Nampak? Okay, sekarang ni kita nak buka dulu. Kita buka. Okay, kita ada apa ni? Sos. Yang masam tu kot ya. Sos putih dia. Lepas tu kita ada apa lagi? Ini sos merah dulu. Sos merah. Sos tak lah. Cepat je. Tak. Kita ada sos. Sos apa ni? Kita buka dulu. Oh, air asam. Ni air asam Jawa. Air asam Jawa. Ada ni lah. Lepas tu kita ada Ni pedas. air lada. Yang ni air lada. Lepas tu kita ada Cuba lah. Nampak dah. Macam buka. kuih kari pap. Dia punya isi kari pap tu. Yang macam tu dah. kita ada inti kentang. Inti. Okay, sekarang kita buka dulu. Okay, kita ambil ni. Yang boleh pecahkan. Pecahkan si. Okay, biar dia berlubang macam tu. Terus dia berlubang. Macam tu. Okay. Lepas tu Kita ambil inti. Okay, kita masukkan. Kita masukkan ke dalam. Dekat sikit. Bawah sikit. tak apa saya okey. Okay, masukkan macam tu. Tak pula saya sayuri sikit ke ni ke sikit. Okay. Lepas tu kita masukkan air apa ni? Air asam je. Air lada. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lepas kita masukkan air lada, lepas tu kita letak sedikit asam Jawa ni. Air asam Jawa. Macam Tunjuk. macam air gula. Lepas tu terakhir kita masukkan sos putih ni. Sos putih ni rasa macam mana? Asam. Okey, masukkan sos putih. Okey. Apa lagi kita ngap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak muat mulut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita besarkan sikit mulut kita supaya muat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia masuk buat. Wih, sedap. Mari kita buat lagi. Sangat struggle lah sikit sebab dalam kereta kan. Dan ada orang makan sini. Ni. Dapat semua saya makan lah. Kalau suka banyak, suka banyak. Sedap. Letak ni dulu. Okay, cepat. Yes. Cepat. Struggle is real dalam kereta ni. Okay, last kali. Tangan tu mama. Last kali tak payah kita curah. Tak payah nanti tumpah. Tumpah pun. Ni si macam ni. Astagfirullahaladzim.
cuba pegang je, aku buat sekali lagi. Mama nak lagi, Mama sedap. Mama nak tanah bawah. Comel ni. Sedap. Lokasi dia berada di betul-betul di hadapan Sekolah Menengah Tanjung Lumpur. Asal-asal dia, Oh, ada asal ke? Panapuri ni dekat Pantai Batu Hitam. Kalau korang nak, korang boleh kontak nombor di bawah ni. Kita letak kat bawah. Untuk orang Kuantan lah, siapa yang nak cari Panapuri ni. Comel je. Dia rasa macam kambing ada juga. Kambing? Yang warna putih. Mana lagi, Mama? Overall memang sedap. Korang kena cuba kan Panapuri ni, sebab memang sedap. Panapuri ni sebenarnya asal-asal dia adalah makanan orang India. Makanan ni masam-masam. Masam-masam pedas kan. Lepas tu rempah-rempah dia. Oh, rempah-rempah dia memang padu lah kalau dia letak ni. Tidak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap. Sedar tak sedar dah tinggal 2 dah. Kakak tak nak lah kak? Ha? Nak? Anak ada tak lidah nak pedas tu. Oh. Ha? Ini memang lah. Tak apa nak putih? Putih je. Nak benda tu? Okey. Jadi itulah sahaja video kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen di bawah. Komen. Tak payah komen pun tak apa. Tak ada orang komen pun kat bawah tu. Ya, komen. Dan makanan apa lagi yang korang rasa macam rare untuk kita buat review, boleh juga komen di bawah. Dan tak payah komen lah sebab tak ada orang komen pun kat bawah. Komen. Jadi itu saja. Jumpa lagi di next video. Ancang Channel. Bye. Assalamualaikum. Iti macam karipak. Inti kentang lah. Inti Karipak. Inti kentang. Karipak. Tak ada nak cik ngadu dengan aku. Okey, sekarang kita buka dulu Panapuri kita ni. Kulit dia ni Pula buka sangat struggle lah nak buka. Buat apa sekarang? Bapak susah lah. Sedikit bawang putih, bawang besar. Okey. Lokasi dia kat mana tadi? depan SMK Tanjung Lumpur. Elok lah cakap mulut lokasi dia. Lokasi dia depan SMK Tanjung Cakap Lumpur. cerita lah sikit. Aku resign. Allah, banyaknya cahaya. Jadi itulah sahaja video kita makan Panapuri. Kita tak buat ni pun timeline. Buat tadi macam dia nak buat timeline. Kenapa tak beritahu? Jadi itulah sahaja video kita untuk kali ini. Jadi itulah sahaja video kita untuk kali ini. Oh, terlupa. Jadi itulah. Memang suka sendawa Makan sampai habis. Membazir. Tak nak lah, perut aku dah kenyang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni. Kalau tak nak share pun tak apa. Saya tak nak makan dan saya dah kenyang. Kau ni puasa nak? Sekali je. Nak. Sekali. Sekali. Dua kali.